Hari ni lain macam sikit pakcik punya camping. Camping tak bawa kemah. Memang pakcik kali ni, pakcik bukan saja nak berkemah di kemah yang tersedia. Ni tempat dia. Comel je boleh letak 2 orang. So dia ada 3 lah kat sini. So macam isi keluarga boleh lah ada 1, 2, 3. So pakcik ambil nombor 2. Dan kawasan bahagian ni pun boleh kita pacakkan untuk 2 kemah atau 1 kemah. Boleh letak kat situ pun dah ada orang. So pagi tadi pakcik yang terawal lah. Sebab hari ni kan hari weekdays. Kalau korang nak dekat situ pun boleh. Tepi je sungai. Yang best kat sini kan, kalau korang tengok dekat campsite yang pakcik nak sebut kejap lagi, iaitu KIF di Baling Kedah ni. Sangat-sangat privacy, tempat basuh dan tempat duduk makan memang best sangat kat sini. Kalau korang tengok kat sini, boleh duduk sini makan. Ada meja. Yang paling best adalah ada air kowe. Jadi korang minumlah air kowe kat sini. Dah siap-siap dah. Tempat basuh ada 2 tempat. Dan yang paling best lagi, dekat dengan toilet. Kiri perempuan, kanan lelaki. Jom pakcik nak tunjukkan korang macam mana ni campsite dipanggil sebagai KIF. Pakcik tak pasti KIF tu apa, tapi kita nak tengoklah keselesaan dalam toilet. Ni kat sini ada 2 ni untuk mandi adik. Ni toilet kita lah. Tandas dia. Bersih Cuba buka sikit. Wah, nampak bersih. Duduk dan cangkuk. Kebetulan adik yang ada sini. Ni tempat mandi. Cuba sama je. Ada gayung air. Wow, ada cermin macam biasa, cermin. Korang boleh tengok kat sini lah. Jadi korang kalau masuk dalam ni, pakailah slipper yang disediakan. Itu tak adik? Ya. Jadi pakcik sementara menunggu makanan ni, pakcik nak tunjuklah korang kat sana tu chalet dia. Chalet dan diorang tengah buat untuk swimming pool bagi anak-anak lah. Kalau kita nak ada pilihan lah untuk mandi dekat sungai atau mandi dekat swimming pool. Dan satu benda yang sangat-sangat pakcik cari adalah tak ada dengar pun suara enjin kereta. Itu yang bestnya dekat KIF. Dia nak tanya, KIF tu apa? KIF tu apa Kelian Infak. Kelian? Infak. Infak. Infam. Itu dia. Patutlah ingat KIF apalah. Ini untuk tapak untuk camping ke apa ni, Dik? Yang bumbung ni. Camping. Camping juga. Tapi yang saiz kecil sikit lah. Kecil. Nampak unik di situ Okay. Alright. Jadi pakcik nak mandilah. Terus kita nak makan. Okay korang. Stay tune, pakcik nak pergi kat tempat lain sekejap lagi lepas mandi nanti. Bye. #pakcik camping. Janganlah sampai sini pun nak ikut. Dah korang. Pakcik nak mandi. Bye. Lampu.